Okey, kita jumpa lagi dalam reaction drama siri Dia Imamku episod ketiga. So, jom kita tonton. Baru sampai Mina London ni. Tentanglah anak bos. Sabar je lah. Kan? Dah agak dah. So, gitulah. Okay, lepas saya cerita pasal Dahlia dan Humairah dalam episod kedua, kita ditemukan dengan Budin. Budin lakonan Kamal Adli. Yang dalam sini ditemukan pula dengan Humairah. Dia pun dah cakap, dia pun dah back mouth. Dia pun dia macam, Budin ni macam dah kenal sikit watak Humairah sebelum bertemu Humairah ni. Ke dia orang dah berjumpa sebelum ni. Dia kata macam Humairah ni macam kerek sikit lah. Macam Minah yang balik dari London, anak bos semua. So kita boleh tahu lah Humairah ni bukan kaleng-kaleng lah, bukan biasa-biasa. So dari keluarga yang ada kedudukan lah. Lepas tu dia pun belajar tinggi, balik dari London. Lepas tu bila balik dari London mesti kerja pun pangkat tinggi lah. Wanita korporat ke, pakai kabel kot. Lepas tu Minah London, mamat pisang helok sesuai sangat, ada jodoh. Jalan pandang depan, jangan marah, jangan main phone. Maira, nasib baik Budin ada. Betul lah. Drama ni best. Minah London versus Mak Pisang atau Bangla Jual Kapek. Bangla Jual Kapek. Kenapa panggil Kamal Ali atau watak Budin ni Bangla Jual Kapek? Mak Pisang tu mana datang nama Mak Pisang tu? So banyak komen, itulah belagak, sombong sangat Minah London ni. Kenapa? Apa yang dia buat pada Budin sebelum ni? Sekarang ni malu sendiri, nak terjatuh nasib baik Budin ada. Tapi still belagak lagi lah. Macam gitu. Okay, jumpa lagi dalam episod keempat.